Okay guys, hari ni aku nak sahur nasi goreng. Sekejap aku pilih dulu. So, instant nasi goreng jasmani. So, hari ni aku nak makan nasi goreng kampung. Okay. So, dia ada 3 cara. Satu kalau tak microwave, satu didihkan, satu goreng. So, aku pilih untuk didihkan lah selama 8 minit. So, kita didihkan dulu. Okay, kita biar 8 minit. So yang ni korang beli 5 dekat beg kuning, dapat cuma 1, okey. Harga dia RM5 untuk korang kalau duduk hostel ke, pergi camping ataupun nak buka puasa, nak sahur, nak pergi travel. Ini memang best lah. Senang dan mudah. Okey, dah settle. Korang tengok dia punya kejadian dia. Okey. Then letak telur dadah. Okay, dah boleh sahur. So sekejap je, 8 minit dah settle. Okay, tengok dekat beg kuning. Sedap.